Selamat datang di Kisah di Sebalik Suara. Segala kisah dan info yang dipaparkan di sini dikumpulkan dari berbagai-bagai sumber. Korang jangan lupa tekan subscribe dan tekan like di bawah tau. Terima kasih. Takziah diucapkan kepada pelakon Fauzan Nawi atas pemergian anak tersayang Pit Hanif ataupun nama sebenarnya Muhammad Firdaus Muhammad Hanif, 43. Terdahulu, mayat Pit Hanif ditemui oleh pasukan penyelamat pada jam 4.25 petang semalam selepas lemas di Sungai Jelai, Kampung Melelipis pada 11 pagi hari Sabtu kemarin. Fauzan Nawi memaklumkan berita sedih itu di laman Facebook miliknya. Bahawa jenazah anak saya Muhammad Firdaus Haji Muhammad Hanif atau lebih dikenali sebagai Pit Hanif telah pun ditemui dalam keadaan yang sangat elok. Ini diberitahu oleh adik saya Muhammad Fauzi bin Haji Nawi yang berada di lokasi. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang mendoakan, yang berusaha mencari jenazah anak saya. Saya sangat berterima kasih. Saya minta maaf, saya tak dapat nak menjawab telefon. Minta maaf sangat-sangat. Saya berada di rumah sekarang. Isteri Allahyarham Farah Ahmad berkongsikan kesedihan itu di laman Instagramnya. Berikut merupakan perkongsian Farah. Alhamdulillah, Pit, Farah dapat iring awak. I told you I will bring you back. Awak nak Farah turun ke sungai juga sentuh air je baru awak nak jumpa Farah. Ya Allah, so sweet lah Pit. Terima kasih Pit sudi berjumpa Farah dan yang lain-lain. Ya Allah, terima kasih dengar doa-doa kami. Syukur. Yes, you never walk alone. Pit Hanif. Pray for Pit Hanif. Ini pula ucapan takziah dari rakan-rakan artis dan peminat di ruangan komen. Jenazah Allahyarham Pit Hanif kemudiannya dibawa ke Hospital Kuala Lipis untuk bedah siasat sebelum dimandi dan dikafankan. Selepas semua urusan selesai, jenazah dibawa pulang ke rumah Fauzan Nawi di Taman Melati, Kuala Lumpur jam 10.30 tengah malam. Jenazah Allahyarham Pit Hanif selamat dikebumikan di tanah kuburan Islam AU2 Keramat kira-kira jam 2 pagi tadi. Semoga roh Allahyarham Pit Hanif ditempatkan dalam kalangan orang-orang yang beriman. Amin. Al-Fatihah.